Kau macam mana, ada duit tak? Aku tak ada duit ni. Macam mana ni? Apa? Kau pening aku belanja. Biasanya dapat pergi luar negara. Terbaik lah. Kenapa kau buat jam? Sebab aku nak tahu waktu Malaysia apa kat sana. Oh, betul juga. Kita tak tahu. Kau macam mana, ada duit tak? Aku tak ada duit ni. Macam mana ni? Apa? Kau pening aku belanja. Bagus lah, terbaik. Aku pening kau. Tengok tu, dia ingat company ni semua benda nak berbelanja, nak pergi melancong, semua nak tolak cukai enterprise ni. Mana boleh, suka-suka. Jika melibatkan personal, bukannya business trip, sebenarnya dilarang sama sekali untuk tolak cukai benda ni. Sebenarnya bila nak kurangkan cukai dengan melancong ni boleh, tetapi mesti ada alasan atas business trip dan mesti ada staff yang ikut sekali untuk business trip tersebut. Jangan suka-suka pergi seronok-seronok dengan kawan-kawan, bukan dengan staff. Jadi benda tu dah jadi salah dan tak boleh tolak cukai. Kalau kena audit dengan LHDN, nanti perbelanjaan pelancongan ni akan ditambah semula dan menyebabkan korang kena compound 45% tambahan atas cukai yang kurang lapor tersebut. Okay. Jadi renung-renungkan dan jangan melancong tanpa ajak saya. Okey? Itu sahaja.